Hai semua, jom teman saya masak bakso. Bahan-bahan untuk kuah bakso: bawang putih, buah keras, daun bawang digoreng hingga layu. Masukkan satu-satu bawang putih dulu, lepas tu buah keras, baru kita masukkan daun bawang. Tiriskan. Lepas kita tiriskan, kita tumbuk halus tau. Bakso tadi kita belah sikit atas dia, yang ni bahan yang ditumbuk. Okey, kita panaskan periuk, masukkan sedikit minyak untuk kita tumis bawang putih dan lain-lain. Lepas kita dah tumis, kita masukkan sedikit air. Hampir mendidih, lepas tu kita masukkan pula daging. Daging ni yang buat kuah kita rasa sedap dan rasa berlemak-lemak macam tu. Kacau-kacau. Masukkan lada putih, sup bunjut tau. Sup bunjut tu pun penting juga untuk hilangkan hanyir dalam daging tu. Masukkan royco sikit. Lepas tu dah mendidih, kita masukkan bakso. Kacau-kacau. Masak hingga naik minyak. Lepas tu kita masukkan bawang goreng sedikit. Lepas tu kita masukkan daun sup. Siap untuk kita hidangkan. Selamat menjamu selera. Siap dah bakso dari saya. Terima kasih dah tengok sampai habis.